Hai, aku Fadrul. Aku tinggal kat Selangor. Dan ini adalah kisah perubahan iklim dalam hidup kita. Fad, jangan serius sangat. Nanti orang skip video kita, Kang. Kita kena serius juga. Zaman sekarang, cuaca tak main-main. Aduh, panasnya hari ni, Fad. Kita dah macam dalam oven dah sekarang ni. Nah, kadang-kadang dah kena matahari sikit pun dah pening. Nak keluar kena bawa botol topi dengan botol air sekali. Serius lah, Fad. Dulu petang-petang sejuk sikit kot. Kenapa sekarang kita dah macam bawah matahari dah ni? Aku ni dah berkahwin dengan air dah weh. Berapa hari ni aku dengan air dah tak boleh berpisah dah. Nak berjogging pun penat. Dia mesti sebab iklim ni. Apa benda pula tu? Iklim ialah perubahan panjang suhu dan corak cuaca global. Dan ianya sedang berlaku sekarang. Bila suhu meningkat, badan cepat letih. Kanak-kanak, warga emas paling terkesan. Hai. Aduh. Jalan depan masjid ni asyik jam ni. Asal kereta yang cakap lah. Hal ini berpunca daripada bahan api fosil, kesesakan lalu lintas dan penebangan pokok. Beratus kereta lalu setiap hari. Kalau satu tak apa lagi. Kalau semua sekali, apa tak panas bumi? Apa terperangkap pada atmosfera, sebab tu bumi kita panas. Oh, maknanya apa yang kita buat sekarang ni kesannya bukan sekejap lah kan? Harik, kau kenapa? Aku penat, Bat. Bukan penat fizikal je, penat mental punya juga. Ramai orang dah rasa macam ni. Nama dia equalizing. Lah, iya ke Fat? Jadi, kita ni ada masa depan lagi ke nak baiki semua benda ni? Wah, aku fikir pasal masa depan lah ni. Banjir, jerebu, cuaca tak tentu. Aku rasa macam kita ni hidup tanpa masa depan yang terjamin. Hujan lebat, jerebu, sekolah pun tutup. Takkan nak sekolah secara online lagi? Kawasan ni kalau kena air sikit, mesti air naik. Tu lah, bila banjir kilat dah biasa terjadi, kita akan anggap benda tu normal. Padahal sebenarnya tak pun. Lah, bila benda luar kawalan macam ni dah jadi kebiasaan, taklah orang dah mula hilang harapan. Sebab tu lah iklim bukan makan fizikal saja, ia makan dalam. Makan apa pula tu Fat? Makan. Perubahan iklim bukan teori. Ia ganggu gaya hidup, kesihatan dan emosi. Suara Bumi 360, let's go. Kita mungkin tak boleh ubah bumi secara terus, tapi kita boleh ubah bumi secara rutin. Tanam pokok, kita semula dah elakkan pembaziran. Dan yang paling penting, jangan buat kerja seorang diri. Bila kita faham, kita boleh tenangkan yang lain juga. Kita generasi masa depan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari bersama lindungi bumi. Terima kasih SCS. Di Selangor, SCSC bertindak sebagai otak negeri, merancang supaya komuniti bersedia menghadapi perubahan iklim.